Luang Pesak dan Luang Susak. Kamu berdua telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas. Dengannya demikian, jawatan kamu sebagai hulu balang dilucutkan dan kamu berdua disingkir dari kerajaan Siam ini. Kemana lagi kami hendak pergi, Tuan Hakim? Siam ini adalah kampung kami. Sepatutnya kamu sudah tahu bagaimana menjalankan titah Raja Siam. Sekali kamu membuat kesilapan, seumur hidup kamu akan menyesal. Hukuman kamu berdua akan dikuat kuasa serta-merta. Bawa mereka pergi. Hari ini pahlawan-pahlawan Pahang akan dibicarakan kerana menentang kerajaan Siam. Apalah nasib mereka? Datuk Bahaman, Awang Nong, Yusof, Teh Ibrahim, Mat Wahid dan Mat Lela. Kamu semua didapati bersalah kerana tidak mahu menyerah diri dan menentang kerajaan Siam pula. Oleh itu, kamu semua ditangkap dengan perintah kerajaan Siam supaya dibawa ke Siam. Maafkan saya, Tuan. Kami adalah pahlawan-pahlawan Pahang yang menentang penjajahan Inggeris di atas negeri kami, Pahang. Kami tidak bersengketa dengan kerajaan Siam. Tetapi kenapa pula kami ditangkap? Siam berkawan baik dengan kerajaan Inggeris. Oleh yang demikian, apa dua masalah yang timbul akan menjadi masalah bersama di antara kerajaan Inggeris dan Siam. Sudah, bawa mereka pergi dari sini. Perbicaraan selesai. Naik. Hidup Datuk Bahaman! Hidup Datuk Bahaman! Apa bising-bising, ha? Hidup Datuk Bahaman! Hidup Datuk Bahaman! Hidup Datuk Bahaman! Naik. Hidup Datuk! Hidup Datuk! Hidup Apa ini? Penyokong-penyokong Datuk Bahaman? Hidup Datuk Bahaman! Hidup Datuk! Hidup Datuk! Hidup Datuk! Hidup Datuk! Diam kamu, diam! Kapten, lekas hantar mereka ke pelabuhan. Kita tak mahu berlaku kekejahan di sini. Faham? Baik, Tuan. Masih ramai lagi yang menyokong kita, ya Ayah? Tidak adakah lagi di antara mereka yang ingin menyambut perjuangan kita? Bersabarlah. Satu hari nanti, Awang. Semoga dipelihara keselamatan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu terhege-hege lagi tu? Cepat masuk ke dalam kapal. Kapten, semua berdua telah naik ke atas kapal. Bagus. Dengar sini semua. Saya adalah kapten kapal wap ini. Kapal ini akan bergerak dalam sedikit masa lagi dan kami perlukan kerjasama daripada semua sepanjang perjalanan ini. Jika ada berlaku sebarang penentangan, kami tidak akan teragak-agak untuk menembak kepala tuan-tuan. Tuan Kapten, kalau boleh saya bertanya, Iya, apa yang kamu nak tanya? kemanakah kami akan dibawa pergi? Pertanyaan saya ini sudah lama tidak dijawab. Baiklah, saya akan beritahu. Kamu semua akan dibawa ke Bangkok dan kemudiannya akan dihantar pula ke Chiang Mai. Chiang Mai? Di mana pula Chiang Mai itu? Chiang Mai itu adalah sebuah bandar kecil di utara Siam. Tidak jauh dari sepadan Burma. Kamu semua akan ditempatkan di situ selama mana yang diperintahkan oleh kerajaan Siam.
Ayah, kenapa kita ditempatkan di dalam bilik panas ni? Tak tertahan rasanya panasnya. Apa ikhtiar kita, Datuk? Kalau begini keadaannya sampai ke pagi, habislah kita. Sabarlah semua. Dengan izin Allah, dinding kapal wap ini akan menjadi sejuk kepada kita. Sejuknya. Syukurlah. Selain kopi O, Abang Doloh dengan Abang Jesus kau nak makan apa pagi ni? Mek bagi nasi tumpeh je. Abang Dolah tak nak makan pagi ni. Tiba-tiba tak ada selera. Suka hati Abang Doloh lah. Nanti kalau lapar jangan nak salahkan Mek pula tak bagi makan. Yusuf, cuba kamu tengok berita dalam surat khabar ni. Berita mengenai Mak Kilau. Aku baca ya. Mak Kilau telah melawan apabila hendak ditahan. Akibatnya, dia telah cedera parah di muka dan di kepalanya. Oleh kerana luka-luka itu sangat parah, dia telah mati dalam perjalanan ke Hilir Kota Baru. Akhirnya, tersebar juga berita tentang kematian Mak Kilau di surat khabar. Tamatlah sudah riwayat pahlawan terbilang pahang itu. Tapi, apa sebenarnya yang berlaku tak semua yang tahu. Yo, tak ada siapa yang tahu. Biarlah riwayatnya tidak diketahui orang sampai ke ayah-ayah kita nanti.